Ifa suka cikgu mana? Cikgu Ai. Cikgu Ai. Okey, kenapa? Sebab pernah bawa pergi lawatan. Waktu bila tu? Waktu pra. Hello, selamat Hari Guru kepada Ustazah Asia. Semoga panjang umur. Ustazah Spaliza. Okey, kenapa suka Ustazah Spaliza? Sebab Ustazah Spaliza comel. Comel lagi? Dan buatkan saya rajin datang ke sekolah. Suka cikgu? Cikgu Azlina binti Saad. Kenapa suka cikgu Azlina? Baik-baik. Dia baik. Dia ajar awak apa? Ajar pemulihan. Okey, ucapan untuk cikgu Azlina. Selamat Hari Guru. Supaya panjang umur. Okey. Siapa guru kegemaran awak? Harudin. Nama penuh lah, Ustaz. Ustaz Harudin. Okey, kenapa awak suka Ustaz Ziharuddin? Sebab buat lawak. Lawak. Okey. Guru kegemaran saya Cikgu Eza. Cikgu Eza. Kenapa suka Cikgu Eza? Sebab dia banyak bantu saya tentang karangan. Dan dia pernah bagi makan saya roti. Oh, roti dia sedap ke? Sedap. Suka cikgu? Teacher Amy. Kenapa suka Teacher Amy? Sebab dia baik, ramah. Kalau tak tahu, dia tolong ajarkan. Ada kenangan manis tak dengan Teacher Amy? Ada. Okey, apa? Cerita sikit. Dia mengajar dengan baik. Kalau tak faham, dia akan terangkan. Okey, apa ucapan untuk Teacher Amy? Selamat Hari Guru. Semoga panjang umur. Okey, guru paling awak suka? Cikgu Fariza. Kenapa suka Cikgu Fariza? Sebab dia belikan baju. Lagi? Belikan tidur sekolah. Ada lagi tak dia belikan? Pergi sekolah. Stokin sekolah. Okey, ucapan? Selamat Hari Guru. Semoga berjaya panjang umur. Guru yang paling awak suka di sekolah ini? Ustazah Fazilawati binti Husin. Kenapa awak suka Ustazah Fazilawati? Dia kalau kita buat salah dia tak marah, dia suruh cuba lagi. Oh, bagus. Alhamdulillah. Ucapan untuk Ustazah? Selamat Hari Guru. Ayat, siapa guru kegemaran awak? Guru besar. Guru besar. Okey, awak tahu ke nama penuh guru besar? Tuan Haji Hairuddin bin Ajali. Oh, betul. Okey, kenapa guru besar istimewa di hati awak? Dia baik. Dia baik. Okey, lagi? Suka bercerita. Ada lain lagi? Menasihat sehingga berjaya. Sehingga berjaya. Okey, ucapan untuk guru besar? Ucapan untuk guru besar. Agar panjang umur. Sihat walafiat. Okey, suka cikgu? Halim. Kenapa suka Cikgu Halim? Sebab dia kelakar. Kelakar. Okey, ada ucapan untuk Cikgu Halim? Semoga selamat. Semoga selamat Hari Guru. Semoga panjang umur. panjang umur. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Hashim. Semoga sihat dan kekal handsome. Guru yang paling anda suka di sekolah ini? Cikgu Jamilah binti Salim. Kenapa suka? Sebab dia suka ajar. Ajar apa? Ajar BM. BM. Lagi apa keistimewaan Cikgu Jamilah di mata Solihin? Dia baik. Dia baik. Okey, ucapan? Selamat Hari Guru. Semoga panjang umur. Okey, terima kasih. Cikgu Jahidah. Okey, kenapa awak sayang Cikgu Jahidah? Cikgu Jahidah banyak tolong saya dalam mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Sejarah. Sejarah. Okey, ada lagi tak yang istimewa di mata awak? Cikgu Jahidah baik hati. Ustazah Kasum binti Abrani. Kenapa suka? Sebab dia baik. Dia baik hati. Ada lagi nak cakap? Keistimewaan Ustazah Kasum? Dia suka marah orang tapi kita dengar cakap dia tak mana. Suka cikgu? Cikgu Mazita. Kenapa suka Cikgu Mazita? Sebab dia suka buat lawak dan bagi kerja sekolah. Banyak ke sikit? Sikit. Sikit. Okey. Ucapan untuk Cikgu Mazita? Selamat Hari Guru Cikgu Mazita. Saya sayang Cikgu Mazita. I love you. Okey.
Cikgu yang paling awak suka? Cikgu Nazri. Kenapa? Cikgu Nazri tegas. Cikgu Nazri tegas. Lagi? Suka cikgu? Teacher Azlina. Kenapa suka Teacher Azlina? Sebab dia cantik. Dia cantik. Okey, ada tak awak nak cakap apa-apa tentang Teacher Azlina? Selamat Hari Guru. Dan dia menceriakan kelas saya. Kelas saya sangat cantik. Suka cikgu? Ustazah Syakira. Okey, kenapa suka Ustazah Syakira? Baik hati. Okey, ada ucapan untuk Ustazah Syakira? Selamat Hari Guru Cikgu Ustazah Syakira. Najwa suka cikgu mana? Cikgu Fatin. Okey, kenapa suka cikgu Fatin? Kelakar, comel, tegas. Tegas. Okey, ada ucapan untuk cikgu Fatin? Selamat Hari Guru Cikgu Fatin. Semoga panjang umur. Suka cikgu? Cikgu Nurul Hidayah. Kenapa suka cikgu Nurul Hidayah? Sebab cikgu memberi saya menjadi pengawas sumber. Okey, apa lagi keistimewaan cikgu Nurul? Sebab cikgu suka buat lawak, cikgu suka mainkan kami sekelas. Okey, ucapan untuk cikgu Nurul? Selamat Hari Guru Cikgu Nurul. Kami sayang cikgu. Okey. Guru yang paling Aiman suka? Cikgu Rizwan. Okey, kenapa Aiman suka cikgu Rizwan? Cikgu Rizwan mengajar saya tentang kesihatan. Okey, lagi? Dia baik. Baik. Lagi? Okey, ada ucapan untuk cikgu Rizwan sempena Hari Guru? Cikgu Rizwan, terima kasih banyak-banyak sebab mengajar Aiman pendidikan kesihatan. Okey, suka cikgu apa? Teacher Rosni. Kenapa suka Teacher Rosni? Buat lawak lepas tu suka marah orang. Suka marah orang, tapi sukalah dia marah. Ha. Oh, suka. Dia tak marah, dia tegas. Okey, apa keistimewaan Teacher Rosni di mata IPA? Bila ajar dia senang faham. Okey, ucapan untuk Teacher Rosni? Thank you teacher sebab ajar saya. I love you teacher. Okey, cikgu yang paling awak suka? Cikgu Rosna. Okey, kenapa awak suka cikgu Rosna? Sebab Cikgu Rosna tegas. Okey, ada lagi tak? Sebab Cikgu Rosna pernah tegur saya untuk menjadi yang lebih baik. Okey, ada ucapan untuk cikgu Rosna? Selamat Hari Guru dan semoga panjang umur. Okey. Nama saya Habibie Azli. Saya suka Cikgu Ustazah Saleha. Dia ajar saya jauhi. Ucapan? Selamat Hari Guru. Sayang cikgu. Suka cikgu? Siti Asna. Kenapa suka cikgu Siti Asna? Sebab kelakar. Lagi? Tegas. Tegas. Okey, ada ucapan? Dan selamat Hari Guru. Semoga panjang umur. Suka cikgu? Cikgu Suraya. Okey, kenapa suka cikgu Suraya? Sebab dia baik, dia peramah, kadang-kadang kelakar. Okey. Dia selalu mengajar kami. Bila tidak tahu apa yang dia tidak faham, boleh tanya dia. Selamat Hari Guru Cikgu Suranti. Saya sayang Cikgu Suranti. Guru yang paling awak suka di sekolah ini? Ustaz Nur Salihuddin. Kenapa suka? Sebab dia baik dan penyayang. Okey, ucapan? Selamat Hari Guru Ustaz Nur Salihuddin. Semoga panjang umur dan murah rezeki. Okey, cikgu apa awak suka? Cikgu Wahab. Cikgu Wahab. Kenapa awak suka cikgu Wahab? Cikgu suka buat majlis kat kelas sama tolong kembangkan kelas ni cantik. Dia bagi cantik. Oh, ni kelas cikgu Wahab ke? Okey, terima kasih. Hai Teacher Widat. Saya Muhammad Wafi mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga panjang umur dan cantik selalu. Suka cikgu? Cikgu Zairus. Kenapa suka cikgu Zairus? Sebab dia suka buat lawak. Okey, apa keistimewaan cikgu Zairus lagi di mata awak? Dia mengajar saya tulisan saya bagi cantik. Oh, bagi cantik. Okey. Ucapan untuk cikgu Zairus?
Selamat Hari Guru untuk Cikgu Zairul. Lagi? I love you. I love you Cikgu Zairul. Dengan Cikgu SK Sri cakap pilih seorang. Cikgu Zeti. Okay. Bila tu? Masa pra. Masa pra. Dia buat apa? Pergi Taiping. Pergi Taiping, lepas tu Pidu, lepas tu pergi dengan KFC. makan KFC. Seronok lah dengan Cikgu Zaiti. Seronok. Sayang lah dengan Cikgu Zaiti. Hai, nama saya Dani Hakim. Saya suka teacher Zuraini kerana teacher mengajar saya menyanyi dalam bahasa Inggeris. I love you teacher. Okay.